Doktor paling banyak menakutkan orang. Anxiety berlaku kerana stres, risau dan takut dan gelisah dan sedih yang terlampau-lampau. Siapakah orang yang selalu menakutkan kita? Doktor. Doktor adalah orang yang paling kerap sekali menakutkan orang. Dia kata jangan makan itu, tak boleh makan ini, kecemasan menyebabkan itu, kecemasan menyebabkan ini, darah tinggi menyebabkan itu, nanti kena sakit jantung, nanti kena bawah pinggang, nanti kena stroke, nanti meninggal, nanti kena kanser. Siapa yang paling kerap marah orang? Doktor kan? Doktor paling kerap marah orang. Doktor yang paling kerap menakutkan orang. Doktor paling kerap menyebabkan orang ada masalah risau dan takut. Doktor semua, adik-adik, abang-abang, adik-kakak semua, kita ni doktor, jangan fokus kepada rawatan badan saja, nah. Jangan kita fokus rawatan fizikal, kecemasan darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, buah pinggang saja. Kita jangan lupa pasien kita ada fizikal, ada mental dan ada spiritual, hati perasaan. Kita duk fokus dengan rawatan badan, kita marah dia, kita tengking dia, kita takutkan dia, kita ugut dia. Nanti dia stres. Perasan tak? Orang tu ada jiwa, ada perasaan, ada otak. Jangan fokus satu benda. Rawat mental, fizikal, hati, jiwa, perasaan, spiritual dalam dia tu. Jadi kita hari ni tolonglah kepada semua doktor, farmasis, konten-konten creator, penjual-jual produk, penjual-jual vitamin, tolong jangan takutkan orang, jangan risaukan orang, jangan tambah beban mental dan fikiran, tekanan kepada otak orang. Sebab dia dah banyak dah benda yang dia risau pasal keluarga dia, anak dia, bini dia, kerja dia, bos dia. Sekarang hampa tambah beban, kerisauan, ketakutan dia tentang penyakit. Hampa cakap dia jangan makan gandum, jangan makan itu, tak boleh makan kacang, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Habis dia nak makan apa? Dulu dia makan elok je. Anxiety berlaku bukan kerana perut, kerana stres kat kepala ni, tekanan kat minda kita. Bukan kita pakai perut untuk fikir. Kita risau guna otak. Bukan kita risau guna perut. Kita fikir pakai otak. Bukan kita fikir pakai perut. Jangan jaga perut saja. Jangan fokus kepada rawatan perut semata-mata. Tolonglah fokus juga kepada otak minda dan perasaan pesakit. Jaga perut, jaga perut, jaga perut. Otak tak jaga. Kita takutkan orang. Perasaan orang kita tak jaga. Takutkan orang. Habis orang dapat penyakit apa? Penyakit anxiety lah. Anxiety berlaku bukan kerana perut, kerana tekanan di kepala. Hari ni ramai orang takut. Ditakutkan oleh siapa? Ditakutkan oleh hampa lah. Doktor-doktor paling ramai. Minta maaf aku cakap. Aku kerja government juga. Aku tak marah orang. Aku tak takutkan orang. Aku tak tengking orang. Aku jaga orang. Aku rawat badan orang, otak minda orang dan perasaan orang. Hampa takutkan orang. Bagi marah dia. Mulai hari ni, kita perawat-perawat, semua-semua content creator, tolong jangan takutkan orang. Ya? Kita jangan bagi orang tu takut. Sekarang ni orang takut ramai. Ambulan takut, burung gagak takut, bank jenazah takut, kangkung takut, bayam takut, kacang takut, nangka takut, pulut takut. Habis Tuhan tak takut. Kita lebih takut benda alam ni lebih daripada Allah Subhanahu Taala. Tak boleh. Kita diajar takut kepada Allah sahaja. Jangan takut pada benda lain. Kita suruh orang takut dengan gandum. Takut itu, takut ini. Tak mahu macam tu. Bila kita terlalu takut, nanti dapat anxiety. Anxiety menyebabkan gangguan kepada perasaan dan fizikal. Perasaan, anxiety, fobia, panik, kemurungan, dan fizikal namanya penyakit psikosomatik disorder. Dengarlah, jangan takutkan orang. Motivasi, teknik untuk bagi orang dengar cakap, teknik yang lain. Nanti aku ajar macam mana nak teknik nak rawat orang dengan cara yang tenang tapi orang dengar cakap. Nanti aku ajar korang macam mana nak bagi rawatan kat orang tanpa menakutkan orang dan orang dengar cakap, insya-Allah. Follow nanti aku ajar. Jangan ketegak, jangan takutkan orang. Apa tak tahu kerja ni, jangan takutkan orang. Boy.